Memanglah once you are stressed kerana you eczema gatal-gatal jadi tak boleh tidur. Oh, kesiannya. So dia ada ambil apa ubat lah? Eczema memang tak boleh baik. You just on steroid lah. Bukan ada kena sapu krim ke apa benda kan? Steroid cream lah. I see. Kalau Pun ambil penicillin, jab ke apa tak boleh? Tak, it's all steroid joy. The jab also steroid jab. Faham? Okay. Kalau tu dah teruk. It's all very steroid. So basically dia bukan membaik. Steroid ni bukan membaik. Dia just macam orang kata control kegatalan tu je. Itu satu lah. Physical, you can see dia physical tu kadang-kadang kan jadi sakit lah. Itu pun boleh burnout boleh jadi sakit juga sebenarnya. Ya. Actually macam you kata you nampak I kan. Actually this past few days pun I rasa there is burnout. I have to admit lah, I pun rasa burnout. Where I bangun pagi-pagi kan, I rasa penat. You ingat tak semalam kita pergi jumpa doktor? Correct. And I cakap dengan doktor tu, I penat. Lepas tu dia cakap there must be something wrong somewhere. Betul tak doktor tu kata? Actually betul sebenarnya. One of the sign of burnout juga sebenarnya Continuously penat. Letih yang tak hilang. Ya. Betul. Kalau you dah just tidur penat, pun, you tidur you baik, you tak sihat, lepas tidur you tak penat kan, katalah you have a macam long day. You rest and then you okay sometimes kan. long day tu just nak take a break, nap sekejap pun dah rasa refresh. Tapi kan you guys notice tak burnout ni macam I perasan benda ni lebih ketara, lebih macam critical jadi bila umur kita macam ni. Betul. Compared to masa kita muda. You know why? Because at this age now, umur kita sekarang ni, kita pikul banyak tanggungjawab.